Hai, apa khabar? Saya Atika, pembantu Encik Azizam. Hari ini, Atika bawakan satu topik mengenai kelebihan menjadi ejen takaful di negeri Kedah dan Perlis. Sebagai ejen takaful, anda bukan sahaja berpeluang menjana pendapatan yang lumayan, tetapi juga dapat membantu masyarakat memahami kepentingan perlindungan, kewangan dan perancangan masa depan. Kedua-dua negeri ini mempunyai potensi besar untuk anda berkembang dalam industri takaful kerana ciri-ciri demografi dan gaya hidup penduduknya. Pasaran yang luas dan kurang persaingan salah satu kelebihan utama menjadi ejen takaful di Kedah dan Perlis adalah pasaran yang luas dengan kadar persaingan yang lebih rendah berbanding kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur atau Johor Bahru. Kebanyakan penduduk di sini masih belum sepenuhnya memahami manfaat takaful, menjadikan ia peluang emas untuk anda mendidik mereka serta menawarkan produk perlindungan yang sesuai dengan keperluan mereka. Selain itu, populasi di kawasan luar bandar juga cenderung mencari penyelesaian kewangan yang patuh syariah, menjadikan takaful pilihan utama mereka. Kos sara hidup yang lebih rendah. Kedah dan Perlis terkenal dengan kos sara hidup yang lebih rendah berbanding negeri-negeri lain. Ini memberi kelebihan kepada ejen takaful kerana anda dapat mengurangkan perbelanjaan operasi seperti kos pengangkutan, sewaan pejabat atau pemasaran. Dengan kos yang lebih rendah, anda boleh menumpukan lebih banyak sumber kepada usaha, memperluaskan jaringan pelanggan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Keadaan ini juga membolehkan anda menjalankan perniagaan dengan lebih efisien tanpa tekanan kewangan yang tinggi. Hubungan komuniti yang erat di Kedah dan Perlis. Hubungan komuniti biasanya lebih erat, menjadikan ia lebih mudah untuk membina kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sebagai ejen takaful, kepercayaan adalah elemen penting dalam meyakinkan orang ramai untuk melanggan produk perlindungan kewangan. Anda boleh memanfaatkan hubungan sosial yang kukuh ini untuk memperluaskan rangkaian pelanggan melalui pengenalan daripada keluarga, rakan atau kenalan. Keakraban komuniti juga memudahkan anda untuk mendekati pelanggan secara langsung dan memahami keperluan mereka dengan lebih mendalam. Peluang latihan dan sokongan daripada syarikat. Menjadi ejen takaful di Kedah dan Perlis memberikan anda akses kepada pelbagai program, latihan dan sokongan daripada syarikat takaful terkemuka. Kebanyakan syarikat menyediakan kursus latihan yang komprehensif termasuk teknik pemasaran, pengurusan pelanggan dan pemahaman produk. Dengan bimbingan yang betul, anda boleh membina kerjaya yang kukuh dan berjaya dalam industri ini. Selain itu, sokongan daripada pasukan dan mentor juga akan membantu anda mengatasi cabaran serta mencapai matlamat kewangan anda. Penutup. Kesimpulannya, menjadi ejen takaful di Kedah dan Perlis menawarkan pelbagai kelebihan termasuk pasaran yang luas, kos sara hidup yang rendah, hubungan komuniti yang erat, serta peluang latihan dan sokongan yang hebat. Jika anda sedang mencari kerjaya yang bukan sahaja memberikan pendapatan yang stabil, tetapi juga memberi impak positif kepada masyarakat, industri takaful adalah pilihan yang tepat. Semoga maklumat ini dapat membantu anda membuat keputusan terbaik untuk masa depan anda. Hubungi Azizam Saidina Othman di talian 019 577 8008. Terima kasih.